So, akak-akak abang-abang yang tak tahu nak makan apa waktu petang-petang, apa kata kita buat lempeng kelapa versi bebas gluten menggunakan tepung serbaguna Higrano. So, pertama sekali kita masukkan 2 cawan tepung Higrano. 1, 2. Okay, seterusnya kita masukkan 1 cup kelapa. Seterusnya kita masukkan 2 sudu gula plus ni. Kita guna gula plus ni sebagai pengganti gula yang ada kat rumah. Sesuai untuk orang yang tengah cut sugar, kawal gula. Lepas tu kita letak garam sikit. So seterusnya kita masukkan 1 cawan penuh air ke dalam mangkuk. Yang bestnya pakai tepung Higrano ni, dia tak payah tambah tepung yang lain dan juga tekstur dia akan jadi lembut je. Lepas tu, pastikan pan ni dah cukup panas. Jadi, kita ambil tepung yang kita dah gaulkan tadi, masuk ke dalam pan yang dah panas. Okey, sementara nak tunggu dia masak. So, tepung Higrano ni sangat sesuai dalam masakan untuk orang yang nak elak gluten. Sebab tepung ni ada gluten free dan juga resepi ni sangat sesuai untuk orang yang ada eczema. So, macam ni lah tekstur lempeng ni bila guna Higrano. Sama macam guna tepung biasa. Jom try resepi simple ni dekat rumah guna tepung Higrano.